Munafik oleh Matsul. Assalamualaikum, nama aku Matsul, bukan nama sebenar. Aku anak keempat daripada 4 beradik. Aku ada 2 orang kakak dan seorang abang. Nama mereka dalam cerita ni aku samarkan sebagai Ita, Bel dan Ikal. Cerita yang aku nak sampaikan ni bukan kisah orang luar. Ini kisah benar yang berlaku dalam keluarga aku sendiri, terutamanya kepada kakak sulung aku, Ita. Sampai hari ini, kisah ni jadi sejarah hitam di dalam keluarga kami dan ia mengajar aku satu benda yang aku pegang sampai sekarang. Jangan terlalu mudah percaya kepada orang baru yang kita kenal, walaupun orang tu nampak alim. Kisah ni berlaku pada tahun 2015. Waktu tu, kakak aku, Ita, baru sahaja mendirikan rumah tangga. Mak dan ayah pula sudah lama bercerai. Ayah telah meninggal dunia pada tahun yang sama. Aku tinggal bersama mak, manakala kakak dan abang aku banyak tinggal bersama nenek. Mak aku ni ada satu perangai yang aku sendiri pun kurang suka. Dia ni terlalu mudah percaya pada orang luar. Kadang-kadang baru kenal sebulan 2, dia sudah boleh cerita macam-macam dan minta tolong, seolah-olah orang tu memang keluarga dia sendiri. Pada masa itulah, mak aku kenal seorang lelaki yang kami panggil Ustaz Amin. Itu bukan nama sebenar. Setahu aku, Ustaz Amin ni dikatakan pandai di dalam hal-hal perubatan tradisional. Dia sudah berkahwin dan ada 3 orang anak, 2 lelaki dan seorang perempuan. Pada awalnya, aku tak curiga sangat sebab dia selalu tolong mak. Bercakap pun nampak baik dan gaya dia memang macam orang yang tahu hal-hal perubatan. Tapi perasaan aku mula berubah pada hari pertama aku dan mak dijemput makan tengah hari di rumah dia. Rumah Ustaz Amin ni terletak di hujung kampung, di dalam kawasan kebun getah. Rumahnya dibuat daripada buluh dan papan. Walaupun waktu tu tengah hari, rumah tu nampak suram dan gelap. Bukan gelap biasa, gelap yang buat dada rasa sesak. Aku sempat bagi tahu mak. Aku kata, mak, adik rasa nak balik lah. Tapi mak cuma jawab, alah, biasalah ni rumah orang kampung. Mana ada rumah macam dekat pekan. Dah sampai ni, jomlah. Aku waktu tu diam je sebab masa tu baru berumur 12 tahun. Nak bantah lebih-lebih aku tak berani. Kami kemudian makan, berbual dan pulang. Malam tu kakak aku Ita telefon mak. Dia kata dia nak balik esok untuk jenguk mak di kampung. Cuti cuma seminggu sebab dia masih bekerja. Di dalam perbualan tu, Ita juga bagi tahu yang badan dia selalu sakit-sakit dan rasa malas. Dia sudah ke klinik tapi doktor kata tak ada apa-apa. Mak aku terus teringat Ustaz Amin. Katanya, tak apa, esok kau balik, mak suruh Ustaz tu datang tengokkan. Mana tahu dia boleh tolong. Mak mulalah puji Ustaz Amin ni. Katanya Ustaz tu pandai lah, tolong orang lah, rawatan dia berkesan lah. Itu yang Kak Ita pun bila mak kata macam tu, akhirnya bersetuju. Tapi aku yang dengar perbualan diorang ni, aku mula rasa tak selesa. Baru lebih kurang sebulan mak kenal lelaki itu, tapi mak dah percaya 100%. Aku rasa macam ada yang tak kena. Tapi apalah sangat suara budak umur 12 tahun. Keesokan paginya, Kak Ita sampai di kampung. Dia bawa buah tangan dan barang mentah untuk dimasak, makan bersama-sama malam nanti. Baru je dia sampai, belum sempat hilang penat. Mak terus tanya, Ita dah sedia ke? Mak nak call Ustaz suruh datang. Aku yang dengar mak kata macam tu rasa muak. Kakak aku baru sampai, salam pun belum lagi puas, rehat pun belum sempat, tapi mak dah fikir pasal rawatan. Ita cuma jawab, tak apalah, kejap lagi Ita nak rehat dulu, mandi dulu, panas lah. Mak pun akur, tapi petang tu dia telefon Ustaz Amin dan bagi tahu anak dia dah balik. Jawapan Ustaz Amin buat aku makin pelik. Dia kata, iya kah? Tak apalah, suruh dia rehat dulu. Nanti malam pukul 10 saya sampai. Saya tak boleh ubatkan orang waktu siang. Aku tergamam. Aku terfikir, kenapa mesti pukul 10 malam? Kenapa tak boleh buat waktu siang? Mak aku, macam biasalah. Iyakan je.
Malam tu, lebih tepat lagi pukul 10, Ustaz Amin datang ke rumah. Aku waktu tu jadi pemerhati. Cara dia berpakaian memang nampak macam ustaz, berjubah, berkopiah, tapi cara dia mengubat lain macam. Lebih dekat dengan cara bomoh dalam filem yang aku tengok. Aku cuba dengar apa yang dia baca tapi tak jelas. Bukan bacaan ayat suci yang biasa. Bunyi macam bisikan. Mulut dia terkumat kamit perlahan seolah-olah dia tak mahu orang lain faham. Dia suruh Kak Ita duduk di depan dia, kemudian dia baca sesuatu, meniup ke arah Kak Ita dan menyapu satu minyak di tangan Kak Ita. Malam tu tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Selesai rawatan, Ustaz Amin kata, kau kena buatan orang ni. Orang yang buat kita ni bukan orang lain. Dia satu rumah dengan kau. Tak apa. Ustaz cuba halau dulu. Nanti kita buat penawarnya pula. Kak Ita pun angguk je lah. Hari pertama selepas tu tak ada apa-apa. Hari kedua pun masih lagi biasa. Hari ketiga pun tak ada apa yang berlaku. Tapi masuk hari keempat, aku mula nampak kakak aku berubah. Kak Ita yang aku kenal sangat dengan perangai dia yang periang, suka bergurau, suka mengusik mak. Dan kalau dia ada di rumah, suasana biasanya hidup. Tapi hari itu dia banyak diam, termenung. Dia tak mahu makan walaupun suami dia ajak. Dia lebih suka seorang diri. Ya, aku lupa pula cakap. Kak Ita pulang ke rumah dengan suami dia. Awal-awal tu, aku fikir mungkin dia bergaduh dengan suami. Cuba berfikiran positif. Tapi, aku nampak bila Kak Ita memandang aku, pandangan dia tajam. Matanya bulat, tak berkelip. Seolah-olah dia bukan melihat adik dia sendiri. Seolah-olah ibarat harimau yang sedang memerhati mangsa. Aku jadi takut. Aku cuba bergerak perlahan-lahan untuk tanya Kak Ita tu kenapa. Tapi belum sempat aku dekat, Mak datang dan terus tarik aku ke dapur. Mak berbisik katanya, apapun jadi, adik jangan pergi dekat Kak Ita. Duduk sini sampai Ustaz sampai malam nanti. Masa tu aku mula rasa yang sedang duduk di ruang tamu tu bukan kakak aku. Tapi dalam masa yang sama, aku hairan. Kalau betul keadaan dia dah macam tu, kenapa perlu tunggu malam? Pukul 10 malam pula tu. Pukul 10 malam, Ustaz Amin datang lagi. Dia mulakan upacara dia dengan bacaan yang aku sendiri tak faham. Tak lama selepas tu, Kak Ita keluar perlahan-lahan dari bilik. Aku hampir tak kenal dia. Muka Kak Ita berubah. Mata dia terbeliak melihat kiri dan kanan. Kulitnya nampak gelap, kusam macam mayat hidup. Badan aku jadi lemah, rasa macam nak pengsan. Ustaz Amin cuba meletakkan sehelai kain di atas kepala Kak Ita. Kain tu macam selendang tapi tebal sebelum dia menyambung membaca. Tiba-tiba Kak Ita meronta kesakitan, kemudian pengsan. Bila dia sedar, tubuh dia terasa lemah sampai nak bangun pun perlu dipapah. Masa tu aku fikir mungkin dia terlalu lama dibiarkan di dalam keadaan dirasuk. Petang nampak lain, tapi malam baru diubat. Sejak hari itu, keadaan Kak Ita semakin teruk. Ustaz Amin mula bermalam di rumah kami. Dia buat macam-macam ritual. Ada masa dia duduk di dalam keadaan bersujud tapi kepala mendongak ke siling sambil membaca sesuatu. Ada masa kami sekeluarga disuruh keluar dari rumah seharian supaya dia boleh buat ritual seorang diri. Aku dan suami Kak Ita, Abang Anip, mula rasa hairan. Sebab semakin Kak Ita diubat, semakin teruk pula keadaan dia. Kak Ita boleh dikatakan dirasuk setiap hari. Apa yang aneh, waktunya hampir sama. Selepas azan maghrib, dia mula meracau dan meronta. Keadaan tu akan berlarutan sampai pukul 1 pagi, kadang-kadang sampai 1:30 pagi. Pada siang hari pula, Kak Ita asyik bergaduh dengan suaminya sampai tahap minta cerai. Cuti seminggu yang sepatutnya singkat akhirnya menjadi berbulan-bulan. Apabila Kak Ita dan suaminya tak pulang ke rumah, kembali kepada nenek di pekan, nenek mula pelik. Bila nenek telefon Mak cuba bagi alasan katanya Kak Ita keluar ataupun Kak Ita masih bercuti di rumah. Mak cuba sembunyikan apa yang sedang berlaku, tak mahu nenek risau. Tapi lama-lama, rahsia tu akhirnya terbongkar. Selepas hampir 2 bulan, Abang Anip akhirnya bagi tahu nenek perkara sebenar. Nenek punyalah marah sebab tak bagi tahu dia awal-awal. Waktu tu, keadaan Kak Ita dah makin teruk sampai dia tak dapat bangun sebab terlalu sakit. Nenek ambil keputusan untuk datang ke rumah Mak dan bawa Kak Ita pulang untuk berubat. Tapi bila Ustaz Amin tahu, dia pula marah.
Dia datang ke rumah mak dan kata, "Kenapa bagi dia pulang? Aku dah cakap, orang sebelah sana yang buat dia macam tu. Sekarang kau bagi dia balik sana, lagi buruk keadaan. Kau nak tahu, nenek dia yang hantar sihir dekat dia. Kenapa bagi dia balik? Nanti dia mati macam tu je." Mak mula panik. Dia telefon Abang Anip dan dari situ berlaku pertengkaran di antara mak dan nenek. Saling tuduh-menuduh dan keluarga kami mula berpecah dari dalam. Aku masa tu berada di tengah-tengah. Aku tak tahu siapa yang betul. Aku cuma tahu keadaan semakin buruk sejak Ustaz Amin masuk ke dalam hidup keluarga kami. Beberapa hari kemudian, Ustaz Amin kata kepada mak, "Tak apa, kita cuba ubat dari jauh. Kita lawan sihir diorang." Mak setuju. Lebih teruk, mak suruh Ustaz Amin hantar balik segala sihir tu kepada nenek supaya nenek rasa apa yang dia buat. Malam tu, Ustaz Amin kata dia akan tarik sesuatu keluar dari rumah kami. Semua diminta bersedia. Aku pula disuruh masuk bilik supaya tidak melihat apa yang diorang buat. Tapi aku kan budak masa tu. Walaupun takut, tapi rasa ingin tahu tu kuat. Aku mengintai. Aku nampak Ustaz Amin memecahkan sebahagian dinding rumah kami. Dia korek dan tarik sesuatu keluar dari situ. Bila aku tengok betul-betul, darah aku rasa seram sejuk. Itu rangka seekor monyet. Rangka tu berada di dalam dinding rumah kami. Ustaz Amin memasukkan rangka monyet tu ke dalam satu bungkusan berwarna kuning. Aku hampir menangis ketakutan. Mak kemudian masuk ke dalam bilik dan temankan aku. Tapi malam tu aku tak boleh tidur. Aku asyik fikir benda yang sama. Apa sebenarnya yang sedang berlaku di dalam rumah kami? Keesokan harinya, aku minta izin kepada mak untuk pulang ke rumah nenek. Aku bagi alasan kononnya aku mahu tengok apa yang mereka buat di sana dan laporkan kepada mak. Tapi yang sebenarnya, aku takut tinggal di rumah tu. Mak setuju. Dia kemudian hantar aku ke rumah nenek sebagai reporter diorang. Tapi setiap kali mak telefon tanya keadaan di rumah nenek, aku berbohong. Aku kata Kak Ita baik je. Aku kata tak ada apa yang mencurigakan. Aku tak mahu lagi dengar mak dan nenek bergaduh. Hampir 5 bulan berlalu. Keadaan Kak Ita semakin teruk. Kakak aku yang kedua pula, Kak Bel, mula terkena tempias. Mungkin sebab badan dia lemah. Mereka berdua sering dirasuk sampai ustaz-ustaz di kawasan rumah nenek pun tak tahu nak tolong macam mana lagi. Bukan sebab diorang tak kesian, tapi sebab diorang tak mampu. Sehinggalah gelap 6 bulan, Allah hantarkan bantuan kepada keluarga kami. Seorang ustaz bernama Ustaz Syed Hamidi, bukan nama sebenar. Ustaz tu mahu membantu. Dia kawan kepada bapa saudara aku, seorang Al-Hafiz dan juga guru di sekolah pondok. Sebelum rawatan dimulakan, Ustaz Syed minta nenek dan abang ipar aku menceritakan perkara sebenar dari awal sampailah habis. Dia nak faham apa yang berlaku, bukan terus main rawat. Selepas mendengar cerita tu, Ustaz Syed minta nenek hubungi mak supaya datang ke rumah. Tapi ada satu syarat, mak tak boleh bagi tahu Ustaz Amin dia pergi ke mana. Petang tu, lebih kurang pukul 6, setelah dipujuk oleh kami sekeluarga, akhirnya mak akur dia tiba di rumah nenek. Semua ahli keluarga ada. Ustaz Syed datang bersama 2 orang anak murid dia. Ustaz Syed minta kami sekeluarga solat berjemaah apabila masuk waktu maghrib dan semua diminta sentiasa berada di dalam keadaan berwudu. Malam tu, satu perkara pelik berlaku. Biasanya, selepas azan maghrib, Kak Ita akan mula meracau. Tapi malam tu tidak. Selepas solat, kami diminta duduk di dalam satu bulatan. Ita dan Bel duduk di tengah-tengah. Kami semua diarahkan berzikir. 2 anak murid Ustaz Syed mula membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ustaz kemudian meminta izin daripada mak dan nenek untuk memulakan rawatan. Mereka membaca surah-surah Ruqyah. Kak Ita dan Kak Bel mula menangis seperti sedang menahan sakit. Dalam keadaan dirasuk, salah seorang daripada mereka kata, "Tolong aku, tolong lepaskan aku. Aku tak mahu mati." Disitulah bermula sesi dialog di antara Ustaz Syed dan jin yang mengganggu kakak-kakak aku. Ustaz Syed tanya, "Dari mana kau? Untuk apa kau ganggu dia? Apa tujuan kau?" Jin tu hanya mengilai dan meminta tolong tanpa menjawab. Ustaz Syed kata lagi, "Kalau kau mahu aku lepaskan kau, jawab. Kalau tak, seksalah kau. Binasalah kau dengan izin Allah." Akhirnya jin tu menjawab. Katanya, Aku dihantar untuk memisahkan diorang."
supaya tuan aku dapat menikahi perempuan ni. Bila jin tu kata macam tu, kami semua terdiam. Jin tu sambung, kalau aku tak dapat memisahkan diorang, aku tak dapat tabuan. Kalau perlu, aku harus korbankan salah satu daripada darah daging keturunan mereka. Ustaz Syed terus membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian dia tanya lagi nama tuan yang hantar tu. Malam tu, rahsia yang menghancurkan keluarga kami akhirnya terbongkar. Jin tu menyebut nama orang yang mengaku Ustaz Amin. Kononnya menolong orang yang mak percaya, orang yang pernah bermalam di rumah kami, orang yang menuduh nenek, orang yang memecahkan dinding rumah kami, mengeluarkan rangka monyet. Dialah yang menghantar gangguan tu. Sial. Barulah kami faham minyak yang dia sapu di tangan Kak Ita pada malam pertama yang dikatakan minyak bidara rupa-rupanya bukan penawar. Itu adalah minyak pengasih. Mak bila dengar semua ni, mak terduduk menangis. Aku hanya diam. Bukan sebab aku tak terkejut, tapi sebab jauh di dalam hati, aku rasa semua kecurigaan aku akhirnya terbukti. Sejak awal tu, memang rasa Ustaz Amin ni lain macam. Cara dia baca, cara dia rawat, cara dia hanya mahu datang malam dan melarang orang lain masuk campur. Tapi, siapalah juga nak dengar budak berumur 12 tahun. Selepas sesi rawatan tu selesai, kakak-kakak aku dimandikan. Malam tu juga, keadaan yang menghantui keluarga kami selama berbulan-bulan berakhir. Mak akhirnya sedar dengan kesilapan dia. Dia meminta maaf kepada nenek dan juga kepada Kak Ita. Yalah, niat mak mahu membantu. Itulah naluri seorang ibu kan. Keluarga kami kemudian melaporkan perkara tu kepada pihak berkuasa, termasuklah Jabatan Agama. Tapi malang seribu kali malang, Ustaz Amin sempat melarikan diri. Syaitan betul. Kini sudah 9 tahun berlalu. Kenangan tu masih lagi terpahat di dalam kepala aku. Sampai sekarang, aku susah nak percaya orang, terutamanya orang yang datang pakai gelaran agama, tapi cara mereka penuh dengan helah. Kakak aku, Ita, akhirnya pulih selepas rawatan tu. Dia kekal bersama suaminya dan dikurniakan 2 cahaya mata. Tapi bagi aku, apa yang berlaku pada tahun 2015 tu tetap menjadi satu pengajaran yang memberikan kesan mendalam. Kadang-kadang, bahaya yang paling menakutkan bukan datang dalam bentuk hantu yang menyerang dari gelap. Kadang-kadang, ia datang dengan salaman, senyuman dan gelaran. Sejak nenek meninggal, sekarang rumah ni kosong. Tapi, siapa perempuan yang ada di dalam rumah ni? Kalau boleh, aku nak elak shift lewat petang. Kenapa? Sebab kalau petang mesti dia akan datang. Kenapa diorang suruh jaga kawasan Tebiar ni, walhal tempat ni memang sudah ada penjaga? Aku kalau lalu dekat bangunan kosong tu, mesti ada yang mengikut. Setiap orang ada cerita. Ceritakan dengan kami di aplikasi perkongsian interaktif. Ceritakan boleh dimuat turun di Google Play dan App Store. Ceritakan, kongsi, baca dan undi.